Hi and welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk hari ini saya nak teruskan dengan membincangkan video bagi soalan percubaan SPM 2025 untuk paper Terengganu. So ini soalan bahagian B untuk paper Terengganu yang mana kita akan bincangkan soalan berkaitan dengan bab kadar tindak balas. Okey, so jom baca soalan. Okay, Raja 9 menunjukkan 4 set eksperimen mengkaji tindak balas antara 2 gram marmar dengan 15 cm3 asid hidroklorik HCl. So dalam eksperimen 1, asid hidroklorik 1.0 air pada 30 darjah Celsius, ketulan kalsium karbonat. Eksperimen 2 sama, ketulan kalsium karbonat, asid hidroklorik 5 mol per desimeter cube, air 30 darjah Celsius. Tinggi dia punya kepekatan. Ni pun sama. Okey, so yang berbezanya adalah ni 1 mol, ini 5 mol, suhu sama tapi saiz dia serbuk. Okey, so kita mulakan dengan soalan yang pertama, soalan A lah. Okey, so soalan A. Apakah maksud kadar tindak balas? Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan satu perubahan yang dapat diperhatikan dan diukur untuk menentukan kadar tindak balas. Okay, so first, maksud kadar tindak balas. So maksud kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Itulah satu-satunya definisi untuk this question. Okay, kalau ditanya maksud untuk kadar tindak balas, ini je. Okay, you kena mention dua-dua tau, kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Masa tu tak payah specify, nak letak dalam minit ke saat ke tak apa. Kalau saya lebih prefer untuk letak masa saja. So nanti kita tengok masa tu macam mana lah dalam pengiraan. Okay, and then nyatakan satu perubahan yang dapat diperhatikan dan diukur. Okay, highlight the word diperhatikan dan diukur untuk menentukan kadar tindak balas. Okay, so apakah perubahan itu? Okay, you menggunakan, yes betul, you menggunakan ketuan kalsium marmar dengan serbuk kalsium marmar. So you boleh tengok dia punya G same. So perubahan yang you boleh perhatikan adalah, saya tulis kat sini you boleh kata perubahan ataupun pengurangan. Okey, kenapa saya kata pengurangan? Sebab kalau tindak balas berlaku, mestilah kalsium karbonat, tak kisah dalam bentuk serbuk ke, ketulan dia akan mencair, dia akan bertindak balas, betul tak? So dia punya GC mesti akan bertambah ke berkurang? Mestilah berkurang sebab saya gunakan benda tu, betul lah. So you boleh kata pengurangan GC marmar, which is formula dia CaCO3. Let's say you tak nak kata marmar, you nak kata kalsium karbonat, go ahead, tak payah nak kata risau benda tu salah, still betul juga. Okay, still benda tu betul dan boleh diterima. Okay, other than that, kalau you tak nak kata pasal marmar, you boleh kata pasal isi padu gas karbon dioksida. Kenapa? Sebab tindak balas ini melibatkan logam karbonat. Nampak tak? So kalau logam karbonat, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. So you boleh kata penambahan gas karbon dioksida. So benda itu boleh isi padu gas karbon dioksida, kuantiti kena betul. Kalau jisim, isi padu. So you boleh kata penambahan isi padu gas karbon dioksida. So you akan dapat markah lah kat sana. Okay, then soalan B. Tulis persamaan kimia dan dua faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas tersebut. So persamaan kimia you antara kalsium karbonat CaCO3 dan juga asid hidroklorik HCl. So apa dia menghasilkan? So dia menghasilkan CaCl2, H2O dan juga CO2. So macam mana saya tahu tu CaCl2? Okay, you punya yang ini dulu, CaCO3. Ini adalah sejenis garam tak larut.
Okey, tapi kita bukan nak buat persamaan ion, kita nak buat persamaan kimia. So saya separatekan dia kepada ion asal dia, so Ca2+ dan juga CO32-. Ni H+ dan juga Cl-. So untuk pembentukan garam, asid sentiasa akan menyumbang Cl-. So partner dia akan bagi positif lah. Nak tanya dia kena bagi positif juga. So asid memang dia akan pilih yang negatif. So dua-dua bergabung menjadi CaCl2. Cukup lah. Okey, dah balance ke? Tak lagi. You kena balancekan lah. Okay, so letaklah dua kat sini. So the moment you letak dua kat sana, you boleh nampak you punya whole persamaan dah balance dah. So kalau dia still tak balance, then the problem is not the persamaan, the problem is you lah. Orang yang buat the calculation tu yang ada masalah. So apa dua faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Okay, so kat sini in our current case, faktor pertama adalah size marmar of calcium carbonate. Itu satu. Okay, lagi satu dia guna mangkin. Tak guna mangkin. So tak boleh nak nyatakan. Suhu ada tak? Suhu ada tapi semua sama. So tak boleh juga nak nyatakan. So you punya point terakhir adalah kepekatan. Kepekatan siapa? Kepekatan asid. Okay, kepekatan asid. So kalau you beritahu macam ni, you dapatlah you punya markah, which is this one akan menjadi markah keempat you lah. So you akan dapat 4 markah. First mark untuk persamaan kimia, formula bahan dan hasil betul 1 markah, persamaan seimbang markah kedua. Setiap satu faktor ini membawa satu-satu markah. So settle lah untuk first 2 questions yang mana kita dah secure 6 markah. Okay, so now kita akan tengok soalan C. Okay, so soalan C dia kata, lukis raja bagi susunan radas eksperimen 1 untuk mengumpul gas yang terhasil. So apa gas yang terhasil? So disebabkan dia karbonat, so obviously itu adalah gas karbon dioksida lah. Okay, tu no doubt lah, memang betul lah kan assumption tu. So dia suruh lukiskan raja itu. So jom kita tolong lukis. Okay, so ni buku teks you. So saya dah extract out the diagram. Okay, so you tukar asid sulfurik ini kepada asid hidroklorik. Tu yang paling penting. Kenapa? Sebab all my sets menggunakan asid hidroklorik. So ni you ubah kepada asid hidroklorik. Okay, so kalau itu you ubah kepada asid hidroklorik, apa lagi you akan nampak? Okay, so you akan nampak kat sini dia letak zinc, saya tak nak zinc. So saya letak ketulan kalsium karbonat. So dia akan jadi kalsium karbonat. Bukannya Zn so tu dua je perubahan, yang lain semua sama sahaja. So macam mana kita bagi markah? Dua markah ni. First, gambar raja berfungsi ke tak? Betul tak salur penghantar ni masuk ke dalam burette ni? Itu satu markah. Dia apitkan tak dalam kaki editor, tu pun akan dikira dan sebagainya lah. Okay, so dia macam tu lah dia punya konsep. So kalau you lukis pun jangan lupa untuk label. Wajib label lukisan dalam kimia. Okay, so disebabkan video ini semakin panjang dan saya juga tak nak continue untuk nak record, so saya akan jumpa you dalam video lagi satu untuk soalan D dan juga E. Thank you and bye.